Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ni Ellie kan kalau mengikut dalam orang yang saya dapat tu? Ya betul, saya Ellie. Ellie sihat hari ni? Alhamdulillah sihat mungkin. Suara nampak macam berat sikit. Dah makan ke Ellie? Dah. Tadi Ellie datang sendiri ke ada kawan yang teman? Sendiri. Keadaan ruang ni semua selesa ya Ellie? Selesa. Jadi ni first sesi kita. Ellie pernah join sesi kaunseling ke sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah lagi. Jadi Ellie tak tahulah apa itu kaunseling. Ya betul. Okey. Jadi secara ringkasnya kaunseling ni adalah proses menolong secara profesional antara kaunselor dan juga klien lah, di mana saya sebagai kaunselor akan bantu Ellie untuk kita cari solusi bersama-sama. Okey. Jadi dalam sesi kaunseling ni Ellie sebagai klien perlu beri kerjasama, menceritakan semua yang Ellie pendam, dan saya sebagai kaunselor akan bantu Ellie lah. Okey. Untuk pengetahuan Ellie, semua yang kita ceritakan dalam sesi ni hanya antara kita berdua saja. Jadi saya takkan ceritakanlah apa-apa yang Ellie sebarkan kat dalam ni. Saya takkan sebarkan kepada sesiapa, kecuali ada beberapa situasi lah. Kalau Ellie mencederakan diri Ellie mencederakan atau membahagiakan orang lain termasuk saya terpaksa laporkan kepada pihak ketiga. Dalam situasi ini, Ellie pelajar universiti kan? Ya betul. Jadi saya akan laporkanlah kepada pengetua INASIS ataupun kepada pihak dekan. Okey, Ellie jelas? Jelas. Okey, baik. Sebelum tu Ellie, saya Cik Nurin, kaunselor pelatih bagi sesi kaunseling kali ini. Saya nampak tadi masa Ellie datang dekat sesi kaunseling ni, Ellie nampak macam sedih, nampak macam penat. Kenapa? Tak tahulah. Rumah saya tu dah macam bukan rumah dah. Saya nak rumah saya yang lama. Rumah tu macam neraka untuk saya. Maksud Ellie rumah tu macam neraka? Lepas arwah ibu meninggal, ayah, abang, semua salahkan saya. Macam saya ni punca ibu meninggal. Sedangkan saya tak buat apa-apa pun. Saya sumpah saya tak buat apa-apa. Tapi diorang nampak saya ni macam saya ni pembunuh. Kenapa Ellie cakap yang ayah dan abang Ellie rasa macam Ellie ni pembunuh? Sebab setiap kali saya balik rumah, diorang panggil saya bukan adik dah. Diorang sebut nama saya pembunuh. Pembunuh dah balik. Kau punca ibu meninggal. Itu je perkataan yang saya dengar setiap hari dalam rumah. Kenapa diorang panggil Ellie pembunuh? Kenapa ibu Ellie boleh meninggal? Boleh Ellie ceritakan kepada saya? Mula dia masa saya balik sekolah. Lepas tu hujan dan tu. Tapi saya tak bawa payung. Jadi saya minta tolong ibu ambil. Ibu ambil saya dekat sekolah. Tapi abang cakap boleh je jalan kaki sebab jarak daripada rumah dengan sekolah tak jauh pun. Tapi sebab saya takut esok ada ujian. Nanti kalau saya reda hujan tu, macam mana kalau demam? Saya tak boleh duduk ujian tu. Jadi saya paksa juga ibu suruh ambil. Ibu pun datang ambil. Tapi lama saya tunggu, 3 jam juga. Tapi ibu tak sampai-sampai pun. Padahal dekat je. Lepas tu tiba-tiba saya dapat tahu ibu dah tak ada. Ibu kena langgar. Jadi ibu Ellie meninggal sebab aksiden raya. Betul. Tapi Ellie tahu kan yang tu bukan salah Ellie? Saya tahu. Tapi abang dan ayah tahu ke? Yang diorang tahu saya dah punca ibu meninggal. Sejak bila ibu Ellie meninggal? Dah berapa lama dah tu? Hampir setahun. Hampir setahun lah abang dan juga ayah Ellie salahkan Ellie. Ya betul. Jadi Ellie rasa tak selamat sekarang bila ada kat rumah? Ya. Saya rasa macam mana saya nak cakap? Saya rasa selamat kat situ. Tapi disebabkan
cara ayah dengan abang pandang saya tu buat saya rasa macam rumah tu bukan rumah yang lama, bukan rumah yang nyaman, yang sejuk untuk orang duduk. Saya rasa macam neraka. Selain daripada dipanggil pembunuh, apa abang dan ayah Eli buat dekat Eli? Kadang abang saja je hantar saya, bawa saya pergi makan, pergi jalan-jalan. Lepas tu, diorang tinggal je saya kat tepi jalan, suruh saya balik sendiri. Kadang ayah janji nak ambil saya dekat sekolah, tapi saya tunggu sampai 5 jam, 6 jam. Ayah tak ada pun datang ambil. Ayah tipu. Abang tipu. Semua tipu. Kalau ikutkan data yang saya ambil daripada Eli ada 2 orang abang kan? Betul. Kedua-dua orang abang Eli tu bersikap macam tu ke dengan Eli? Alung macam tu. Kalau Angga, dia kadang dia okey, tapi dia masih layan saya dingin juga. Cuma macam dia tak adalah layan saya seteruk Alung layan saya. Jadi Eli pernah meluah ke kepada Angah kalau Eli rasa sedih sebab dipanggil pembunuh dekat rumah tu? Sebab saya tak nak bebankan Angah. Cepatlah, Angah dah busy kerja. Saya tak nak kacau Angah dah. Saya faham. Selain daripada rasa sedih sebab dipanggil pembunuh, kemudian ditipu, apa lagi perkara yang buat Eli rasa sedih sekarang? Saya rasa sedih sebab saya rindu ibu. Saya tak dapat nak cakap terima kasih kat ibu buat kali terakhir. Saya tak dapat peluk ibu. Eli, bila Eli rindu ibu, apa yang Eli buat setiap hari? Biasanya sekarang saya tidur peluk baju ibu. Bau ibu melekat lagi kat baju tu. Kadang lepas sekolah pergi kubur ibu, cerita apa yang saya buat hari ni kat ibu. Kadang juga ada masa saya cek nombor lama ibu, walaupun saya tahu ibu tak akan balas macam dulu. Jadi selepas 1 tahun Eli masih merasai kesedihan dari ibu. Eli pernah tak rasa menyesal selepas kehilangan ibu? Sangat. Saya rasa terkilan. Eli pernah ceritakan kepada sesiapa ke apa yang Eli rasakan tu? Buat apa nak cerita dekat orang? Sebab abang cakap saya ni beban untuk diorang. Jadi kalau saya cerita, begitu akan tambah beban orang lain. Jadi dah setahun lah kan Eli pendam semua ni? Ya betul, setahun dah. Eli tak nak cuba ke untuk keluarkan semua yang Eli pendam ni? Mungkin ada kata-kata yang Eli nak cakap dekat ibu Eli? Eli nak keluarkan tak kata-kata tu? Berkesan ke? Kita boleh cuba. Eli nak cuba sekarang? Boleh. Eli, depan Eli ni ada kerusi kosong. Eli dah pendam banyak kan? Dah setahun dah Eli pendam. Mesti ada benda yang Eli nak cakap dekat mak Eli kan, tapi tak sempat. Okey, sekarang ni Eli bayangkan mak Eli ada kat depan. Apa Eli nak cakap dekat mak Eli? Apa benda yang Eli tak sempat nak cakap dekat mak Eli? Eli keluarkan semua sekarang. Boleh? Saya cuba. Okey, kita mula. Ibu, adik minta maaf sebab paksa ibu ambil adik kat sekolah. Padahal time tu hujan. Boleh je ibu duduk rumah tunggu adik. Tapi adik paksa juga ibu ambil adik.
Eli minta maaf sebab tak ada ngajakkan ibu. Selalu lepak dengan kawan-kawan. Walaupun ibu cakap lepas balik sekolah, balik rumah, buat kerja sekolah. Tapi adik ambil masa untuk lepak dengan kawan-kawan. Adik jarang ada dengan ibu. Adik minta maaf sebab tak dapat teman ibu pergi hospital. Adik minta maaf sebab adik jarang makan masakan ibu. Lepas ni, dah tak ada siapa dah nak masak untuk adik. Ayah, abang, semua rindu ibu. Kalau ibu ada lagi, rumah kita masih macam dulu kan? Sampai Eli, tadi Eli dah luahkan semua kan? Eli dah nangis. Mesti lama Eli tak dapat rasa semua ni kan? Betul. Eli, selain daripada Eli rindukan ibu, apa lagi yang Eli rindu? Saya rindu keadaan rumah yang lama. Saya rindu ayah dengan abang-abang yang dulu, yang bukan macam sekarang. Yang baik dengan saya, yang layan saya baik-baik, yang cakap dengan saya baik-baik. Saya rindu diorang yang dulu. Selama ni, Eli ada cuba tak untuk kembalikan balik suasana tu? Cuba. Saya ada masak untuk diorang, tapi makanan tu terbiar macam tu je. Tak ada siapa pun makan. Masa birthday saya pun, diorang tak ada pun nak celebrate macam dulu. Masa ibu ada. Diorang kata masa hari saya lahir tu hari yang paling malang sekali. Sebab sepatutnya saya tak ada. Kalau saya tak ada, ibu akan ada sampai sekarang. Tapi disebabkan saya lahir, ibu tak ada. Jadi, atas apa yang berlaku terhadap Eli selama ni, Eli perasan kan? Eli tak luahkan kan semua tu? Ya betul. Saya tak pernah cerita dekat siapa-siapa pun apa yang saya rasa. Eli pendam lah semua tu. Betul. Eli perasan kan? Yang semua perasaan tu dah menumpuk. Sampai kita boleh nampak secara fizikal. Eli datang kat sini, nampak macam Eli sayu je. Nampak macam penat. Padahal Eli dah makan kan tadi? Betul. Sekarang Eli sedar kan, kalau kita hanya fokus pada masa lalu, kalau kita biarkan perasaan kita tu berlalu tanpa kita letakkan validasi yang tinggi terhadap perasaan tu, semua tu akan buat kita rasa penat dan itu akan membawa luka yang sangat dalam pada diri kita. Betul? Betul. Saya sedar sekarang. Dan Eli tahu apa yang Eli kena buat supaya Eli dapat melangkah lebih maju ke depan. Saya rasa saya kena lupakan apa yang jadi dan mungkin dengan bercerita dekat someone tentang apa yang saya rasa, saya sedikit sebanyak saya boleh melangkah dengan lebih yakin. Sebelum ni Eli pernah tak cuba untuk lupakan arwah ibu? Takkan pernah, takkan boleh. Jadi Eli sedarkan yang melupakan tu bukan solusi yang baik. Betul. Eli rasa apa yang Eli kena buat sebenarnya untuk Eli hadapi semua ni? Mungkin saya kena terima yang ibu meninggal bukan sebab saya, tapi sebab takdir. Kalau Eli boleh terima yang ibu Eli meninggal bukan sebab Eli tapi sebab takdir, jadi Eli kena buat benda yang sama terhadap situasi yang berlaku sekarang. Bila ayah Eli tak terima Eli, bila abang-abang Eli masih rasa sedih dan marah terhadap Eli, apa yang Eli kena buat adalah Eli kena cuba untuk terima situasi tersebut. Sebab Eli dah berusaha dah. Eli dah buat yang terbaik kan? Eli tahu kan yang itu semua bukan salah Eli kan? Ya,
Saya tahu. Ellie kena beri ruang kepada mereka. Dan Ellie pun kena beri ruang kepada diri Ellie. Ellie tahu tak apa yang ibu Ellie nak pada Ellie? Ellie rasa apa? Saya rasa mungkin ibu tak nak saya salahkan diri saya sendiri. Dan mungkin ibu nak saya belajar betul-betul capai apa yang saya impikan selama ini. Jadi, apa yang Ellie kena buat sekarang adalah Ellie fokus pada diri Ellie. Jangan tengok orang lain. Jangan fikir pasal orang lain. Ellie letakkanlah diri Ellie di tempat yang tertinggi dulu. Prioritas diri Ellie. Boleh? Boleh, saya cuba. Saya nak sarankan Ellie, kalau Ellie masih lagi merasai kesedihan tu, Ellie boleh buat journaling. Ellie pernah dengar pasal journaling? Tak. Ellie tak pernah dengar pasal journaling. Journaling ni adalah bila mana kita menulis tentang apa yang kita rasa. Setiap hari bila Ellie bangun tidur ataupun sebelum tidur, Ellie tulis apa yang Ellie nak capai, apa yang Ellie nak dapat, apa yang Ellie rasakan. Pastikan Ellie keluarkan semualah yang terpendam dalam diri Ellie. Kalau Ellie tak tahu dekat mana nak meluah, Ellie luahkanlah pada buku ataupun pada kertas. Boleh? Boleh. Kalau macam tu, itu homework yang Ellie kena buat. Saya rasa untuk kes Ellie ni, kita perlu lanjutkan kita punya sesi. Ellie okey kalau kita lanjutkan sesi kita? Saya okey? Okey, baguslah. Kalau macam tu, untuk sesi seterusnya, saya nak tengok perkembangan diri Ellie. Pastikan Ellie buat homework, buat journaling tu tau. Okey. Terima kasih Ellie untuk sesi kali ni. Tadi saya nampak Ellie macam sayu, penat. Sekarang dah tersenyum dah sikit. Rasa ringan kan? Ya, betul. InsyaAllah semoga Ellie dapat kekalkan pencapaian ni. Okey? Okey. Terima kasih Ellie. Kita jumpa untuk sesi akan datang. Okey? Terima kasih, Pak.